Roti kafur. Saya dah ikut ke? Ya. Itu tempat perempuan. Dekat Tanjung Karang ni ada satu masjid cantik, nama dia Masjid Ar-Raudah Tanjung Karang, yang dikatakan dibina pada tahun 1987. Jom tengok sekeliling sekitar kawasan ni. Okey, jom. Nak pegang abang, dia nak pegang abang. Ni daripada apa? Daun lah. Tak dia masak. RM5. qua lại ủi qua kìa. Kan Neng? Cuma ambil gambar ni. Cantik. Sampai. Lebak. Senang tak? Senang. Bye-bye. Aduh, apa dia ambil? Pandai Cak. Saya buat apa Cak? Bagus. Tengok kat kamera. Hai kamera. Hai. Hai semua. Hai semua. Kita sekarang ni dekat dengan tempat kapal terbang Skin-Chan tu. Nampak macam dia orang tengah renovate lagi tempat ni. Tengah buat-buat lagi macam-macam. Nak buat tram, laluan tram lah. Dan public pun tak dibagi masuk lagi. So inilah keadaannya. Tengok pada luar pagar je lah. Kat sana tu orang tengah buat kerja tu. So dekat tepi jalan ni banyak juga orang berniaga. Tapi bila dah nak gelap dia orang tutup kot. Sebab tak ada ramai orang nak beli kot. Dia tengok dia orang jual apa gelap ni. Banyak macam ni semua ada.
Ya. Mana gitu? Beli ni, beli ni. Cakap pakcik nak cakap. Saya nak masuk. Apa? Hmm. Nak cuci ni. Minta dengan pakcik. Cakap pakcik, saya nak cakap. Saya lah pergi.